Sekejap cari filter yang cute sikit. Okay. Okay guys, so malam ni korang semua boleh panggil Aisyah Puan Orin. Malam ni tiada Aisyah ya di dalam live ni. Okay, jadi mari kita buka pembicaraan tajuk pada malam ini. Korang korang nak tajuk apa kita boleh borak pada malam ni? Sorry, bibir Puan agak kering ya. Puan agak bosan pada malam ini, jadi kita akan borak apa yang korang nak kita orang borak. Let's start it. Hujan tak dekat sana. Alhamdulillah dekat sini tahap kemasaman tidak tinggi. Okay, jadi kat sini tak hujan. Jangan tanya soalan yang saya tak boleh jawab. Aduh, tanyalah soalan yang... Okay, tanya soalan yang general. Okay, saya Puan Orin. Saya tak tahu apa-apa tentang AI. Okay? Jam berapa di situ? 11.37. Puan Orin esok work tak? Okay. Memandangkan saya seorang seketul Orin tidak bekerja ya. Yes. Cerita lapar pecah. Aduh, saya tak boleh nak cerita apa-apa. Saya kena ada orang buka topik. Puan Orin tahu tak AI Aisyah? Puan Orin tak tengok TV ya guys. Puan Orin sudah berpunya hari tu Puan Orin cuba berkenalan dengan mangga, tapi nampaknya mangga itu tidak cukup kacak untuk Orange. Orange suka makan apa? Orange suka Orange ni masam ke manis? Korang boleh menilai sendiri adakah Orange ni manis atau masam. Okay. Puan Orin ada konten tak esok? InsyaAllah Puan Orin ada konten pada hari esok. Okay. Mangga masam sangat. Puan Orin suka mangga yang kelat. Puan Orin suka mangga yang kelat yang setengah masak. Lemon asam boy. Aduh. Orin pandai senyum tak? Pandai. Bibir Orin warna gelap ya bibir Orin. Puan Orin brand apa? Selalunya Orin brand. Selalunya Orin ada brand ke guys? Okay, brand apa-apa je lah, okay? Gigi Orin pun kuning. Aduh. Puan Orin kenal Aiman tak? Aduh, Puan Orin tak berkenalan dengan manusia. Puan Orin hanya berkenalan dengan buah-buahan sahaja. Aduh. Kita akan boleh sampai jam 12 je. Saya rasa tak ramai orang akan stay dalam live ni sebab malam ni saya terlalu kacip. Lagi cantik Aisyah yang ni. Yang biar betul ni, ha?
Nak kereta api tak? Kalau nak bagi, bagilah. Okay? Salam dari Sabah. Hai. Tukar pula. Okay. Tukar. Apa lagi kita ada kat sini? Tak banyak lah yang menarik korang. Korang ni orang ajak berborak. Lah ni geram ni. Apa lagi yang menarik kat sini? Tak ada lah yang kelakar-kelakar. Ni? Oh, ni Aisyah dah guna tadi. Sekejap. Ni? Apa beza? Bila nak up konten baru? Aisyah baru je up tadi. Ya, betul ni. Nak tanya highlight untuk muka Aisyah pakai apa? Esok Aisyah akan post konten full tutorial makeup Aisyah. Esok Aisyah akan post, memang kan ramai perempuan minta apa tu makeup tutorial Aisyah kan. Jadi esok memang Aisyah akan post konten makeup Aisyah. Tapi makeup Aisyah yang simple. Sebab sekarang Aisyah dah makeup simple balik. Jadi esok Aisyah post konten pakai filter. Jadi Aisyah tak nak bagi tahu Aisyah pakai makeup apa, sebab Aisyah nak korang tengok konten Aisyah esok. Aisyah pernah pakai braces ke? Tak, Aisyah tak pernah pakai braces. Aisyah saya ada bagi saya konten kat IG. Okay, nanti Aisyah buka. Okay, insyaAllah. Best tak Syed dengan Aiman? Best? Okay korang, tapi filter ni memang betul placement blusher dia betul. Kita akan blusher sikit kat sini. Dan dekat dagu sedikit. Dan juga dekat hidung. Okay. Korang takut Kejap Aisyah tukar. Mesti korang terkejut kan? Sorry. Aduh. Sorry. Kejap. Ni. Sorry. Kalau malam ni buruk sebab salah Aisyah, tak baik. Tak baik letak salah kat saya. Happy birthday Ziki Editor. Rasa pipi kamu tak pakai filter tu. Rasalah sikit side effect dia. Okay, next.